bertindak tegas termasuk buang sekolah. Pasal kena dekat Kedah kan, kena dekat SG4 kan. Kalau kena dekat negara-negara hampa tu, SPM akan tetap diteruskan. Soal itu perlu juga kita beri keutamaan. Kepala bapa hang betin ni memang cukup-cukup barua sungguh lah. Hantar hati nak letak jawatan ke Perak oi. Ni lagi sekok Perak. Nak perhabis 600 juta, beda nak naik taraf Karkosa lah apa bagai peninggalan British, konon warisan lah sejarah saya lah. Sejarah kepala bapa hang duk agung pas sejarah British. British yang duduk pijak kepala orang Melayu lagi nak diagung-agungkan. Sejarah konon sejarah kepala bapa hang sejarah. Daripada hang perhabis 600 juta tu, beda nak naik taraf Karkosa apa bagai lah warisan lah kononnya. Lebih-lebih hang topak peruntukan dekat hospital ke, naik taraf hospital hak lama-lama benda-benda hak dah rosak ke apa ke, bangunan ke, sekolah-sekolah di hulu-hulu hak sekolah-sekolah terpencil hak dah rosak lah apa semua tu. Lebih baik hang buat macam tu daripada hampir perhabis benda-benda yang kononnya warisan lah sejarah kepala bapa hang sejarah. Bodoh punya Perdana Menteri.